Anda pilih diet berasaskan tumbuhan, mungkin untuk kesihatan atau alam sekitar. Tapi, pernah dengar tak orang kata, protein tumbuhan tak lengkap, nanti tak cukup zat? Ramai yang percaya mitos ini. Adakah diet vegan atau vegetarian anda sebenarnya ada lubang tersembunyi yang boleh jejaskan kesihatan, atau adakah ini cuma salah faham? Bersedia untuk bongkar rahsia protein tumbuhan. Protein ibarat rantai, dibina dari unit-unit kecil yang dipanggil amino asid. Ada 9 manik penting yang badan kita tak boleh hasilkan sendiri. Ini amino asid essential. Makanan haiwan biasanya ada semua manik ini. Tapi, sesetengah tumbuhan mungkin kekurangan 1 atau 2 jenis manik penting ini. Ini dipanggil amino asid pembatas. Jangan panik dulu. Ada penyelesaiannya. Kuncinya terletak pada protein saling melengkapi. Anda tak perlu dapat semua amino asid dalam satu hidangan. Sepanjang hari, gabungkan makanan tumbuhan yang berbeza untuk dapatkan semua manik diperlukan. Contohnya, kacang dengan nasi atau roti gandum dengan mentega kacang. Sayur-sayuran hijau, kekacang, bijirin penuh dan biji-bijian. Bila dimakan bersama, sudah cukup untuk protein lengkap. Tak perlu rumit, cuma perlu tahu gabungan yang betul. Teruskan diet tumbuhan anda tanpa ragu.